kita yakin dengan silibus Tuna Bestari ni nampaknya macam menepatilah apa yang KPM nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazri, ini isteri saya. Nuzila. Dan anak saya Nasai sekarang ni belajar di Tuna Bestari lah tahun 2024 ni. Dan sebenarnya sebelum ni pun anak pertama kami Naufal dan Naura, Nusaibah pun telah belajar di Tuna Bestari lah. So ni anak yang keempat. So insyaAllah tahun depan kita telah daftarkan yang kelima ni lah, Nufail untuk masuk ke Tuna Bestari ni lah. Jadi pandangan saya kenapa kita hantar dekat tadika ni sebab kita nampak dia punya perubahan anak kita lah. Sebenarnya masa dia masuk untuk tahun 5 tahun tu dia belajar dia punya basic dia. Masuk ke 6 tahun tu dia dah menguasai. Dah boleh banyak menguasai lah. Dia boleh belajar baca, jawi, basic, mengaji, kalau doain. Jadi memang kata sebab itulah kita hantar dekat Tuna Bestari. Kita keep konsisten hantar semua anak kita dekat Tuna Bestari lah. Ini ada tak tahu? Sebabnya bila kita tak risaulah bila dia nak masuk darjah 1, dia dah lengkap dah semua dan menguasai semua yang darjah 1 perlukan. Jadi kita tak risau untuk nak lepaskan ke sekolah rendah. Sebab tu kita yakin dengan silibus Tuna Bestari ni nampaknya macam menepatilah apa yang KPM nak. Itulah. Jadi kita harap kalau mana-mana ibu bapa yang tengah mencari tadika tu, kita rekomenkan lah masuklah daftar Tuna Bestari lah, kerana guru-guru dia pun orang kata berkualiti lah. Ya. Itu saja. Terima kasih.